Assalamualaikum. Hari ini 30 hari bulan Jun 30 hari bulan Mei 2026, bersamaan dengan hari raya keempat Aidiladha 1447 Hijrah. Kami sedang dalam perjalanan daripada Arif Green at Pecahan Rusak menuju ke Tanjung Malim. Ini pemandangan di Pasir Mas. Mr. Driver as ever, co-driver ada di belakang bersedia untuk mengganti tugas. Tak cukup quorum, 2 orang tak ada, 3 orang tak ada kat rumah. So we'll just enjoy sightseeing pemandangan di tepi-tepi kampung. Kami tiba di Tanjung Malim. Ada satu tempat nama dia Taman Ujana Mualim. Macam taman awam, taman rekreasi awam lah. Masih lengang. Lengang lah, tak ada orang. Ini ada satu. So kita pusing-pusing dengan kereta je lah sementara menunggu. Pemanjaan. Oh, cantik cukup tempat. Tak nak masuk. Dia terletak di Bandar Mualim ataupun berhampiran dengan Proton City. Bukan masing-masing dah. Letih barai. Lama dah ni. Sebab jam sikit. 9 jam di perjalanan. Singgah sekejap. Semua dah kepenatan. Kampung kat sana merah-merah tu deh. Zain lah buat apa? Dia tengah buat renovation kot. Apa sini? Restoran ke apa? Apa tu? Toilet tu. Ujian estate. Assalamualaikum. Akhirnya kami sampai ke tempat booking homestay Ana Balun. Ana Balun ni nama kampung. Homestay Ana di Kampung Balun lah. So basically dia opposite just dekat dengan highway. So bising lah sikit bunyi highway tu ya. Dekat sana ada kafe, ada kolam tapi tak diisi kolam. Tak sure boleh guna ke tak. Lepas tu ada kafe, lepas ada ruang rehat kat sini. This is our homestay. Ada 4 unit. Yang saya perasan kat sini, ours is unit 1 lah. Kat sini ada gazebo untuk berehat. So kita tour dulu. Simple sahaja tapi dia agak rustic lah. The chalet nombor 1. Alright. Jaga-jaga mana rakam. So ada 2 kompartmen dekat sini, tepi sikit Syah. Sebab tak ada choice mana ni je yang ada. Tak bawa Toto patut bawa Toto. Itulah kena tidur sini lah. Dia dalam sini 10x10 kaki. Ada ruang solat, ruang rehat. Masuk kat sini. Di sini kuih. Driver letih bagi chance berehat dulu. Kita tak ada dapur kita rasa kita tak ada dapur. Ada unit yang ada dapur. So kita tak boleh masak. Dah ni je ada dalam booking.com. Only one left dia kata. Tak apa dah. Daripada tak ada tempat. Tapi tu lah, kalau Hidup kat ni lah. masuk main game kabur boleh? Boleh. Tu ada pelak tu. Nanti kita mejah lah ambil total tu kat luar. Okey dah ni, alhamdulillah. Cuma kena tak ada pintu pun ke. Okey dah ni. So okeylah, RM193. Booking emergency sebab Meme tak ada tepat. Ni dia. dekuk Ami. Yang tu unit. Rekod apa? Dekuk umurnya kecil. Harga mahal. Ada kata mana kedekut. Ni lah paling bagus sekali. Tapi dia punya ni rustic. Tengok dia punya carving. Esok saya rakam lagi lah bila cerah. Jangan naik rumah orang.
Tak ada orang lagi. Memang tak ada orang tapi janganlah kotorkan. So ni Kampung Balun ni dia daerah Slim River. So kita akan berjalan-jalan. Assalamualaikum. Selamat pagi daripada Dusun Ana Balun, Slim River, Perak. Hari ni sebelum check out saya keluar menjelajah sedikit kawasan kebun. So kat sini dia ada 4 chalet. Ni kawasan kebun ni luas dekat belakang tapi dia ada pagar lah yang memisahkan. Saya rasa kebun ni dalam 1 ekar. 1 ekar kebun ni dijaga dengan baik sebenarnya. Chalet ni pun bersih tapi sebab dia dalam kebun banyak sangat semut hitam. So semalam geng tidur luar memang tak dapat tidur katanya sebab gatal, sangat gatal. Lepas tu pagi ni saya pun sempat lagi masuk semut ni masuk dalam skirt. So kalau review jujur memang kena buat sesuatu lah kot owner. Sebab gatal. Banyak pokok durian yang nampaknya masih aktif besar-besar pokok durian dia. So ni adalah dusun view tapi tak adalah saya tak rasa kita boleh makan durian ni. Dari belakang saya tak sure. Mungkin sampai saya takat. Mungkin luas juga sedikit. Rasa dia bersih lah. Chalet ni pun nice. Apa yang saya dapat tahu, kawasan chalet ni dibina sendiri oleh owner. Jadi dia ada eksklusif nest kat situ lah. Sebab dia kayu kan. Oh, gatal. Sorry. Memang itulah faktor yang menyebabkan tak seronok adalah semut. Banyak sangat semut hitam. Dia gigit orang pula tu. So kami akan check out hari ni. Kita akan kunci dekat post box je. Ini ada 2 chalet kat situ. Dia RM193. Mungkin yang saya tak sure sebab dia chalet tunggal kan. Kalau ni dia berkembar. Tapi binaan dia cantik lah. For those yang suka ke eksklusif nak. Yang ni selesa sikit nampak. Yang comel ni chalet kami. Kecil je. Agak struggle jugalah di dalamnya. Tapi sebab kita search for 2 kan. Memang patutlah. Kat sebelah belakang sini. Sebelah side chalet. Memang dia dibuat daripada batang pokok. Saya tak sure pokok apa. Tapi you can look at the exclusivity. Cantik lah. Macam berbukit sikit tanah Banyak pokok durian. Berbagai-bagai jenis lah kat suppose. Nice sebenarnya kalau tak kerana lepas tu saya digigit semut. Dia bising sikit lah. Tak adalah aman dah sini sebab tapi boleh nampak sunrise kat sana. Very beautiful. So kami akan check out sekejap lagi. Itulah percutian singkat di Tanjung Malur ni Slim River. Sakit ni. Kalau nak barbecue ke apa tu ada je disebutkan. Assalamualaikum. Daripada Dusun Ana Balun.